lembek molek saya tu. Tu. Oh, tu bik. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni abang mai pula dekat Cedok Bike. 2 kali saya Mu abang mari sini disebabkan dia ada menu terbaru, menu special saya Mu. Let's jom saya Mu, ikut abang saya Mu. Let's jom. Okey, saya tengok pilihan-pilihan atas meja penuh saya Mu. Orang pun tengah beratur, tengah beli saya Mu. Pilihan-pilihan memang betul-betul banyak saya Mu. Okey, saya Mu tengok atas meja ni ke, kemeriah Kabu Maggi. Tapi hok paling special saya Mu tengok penuh saya Mu lauk-lauk dia. Siapa-siapa nak makan daging halimau menangi pun ada saya Mu tengok. Tu. Daging dia berjuicy molek kayak tu. Nasi gomok pun ada saya Mu tu. Penuh atas meja ni sukia deh saya Mu tengok ni. Ni sedap sungguh ni saya Mu tu. Ada daging saja, ada mi dengan daging pun ada. Okey, ni pula mi ampela, ikan talapia pun ada saya Mu. Ikan pulut duyai pun ada, pulut paus pun ada saya Mu. Ni hok paling special abang mari disebabkan ni saya Mu. Hok tengah viral mochi bite saya Mu tengok. Comel kayak tu. Okey, ni pula sebekah gini ni, hok tengah viral juga. Civi Dubai tu. Dia banyak-banyak pelisur ada dari ni saya Mu. Mochi creamy saya Mu tengok. Pilihan macam-macam jenis pilihan ada. Comel-comel gini. Saya tengok tu. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni abang mai pula untuk kali kedua dekat Cedok Bike. Pada tembok saya Mu tengok atas meja abang ni ke penuh saya Mu makanan-makanan viral. Puas hati tu saya Mu. Jadi saya Mu mula-mula ni abang nak makan bahagian mochi saya tengok. Hok tengah viral saya Mu. Macam-macam jenis, macam-macam warna ada saya tengok. Puas hati tu. Jadi saya Mu abang tak tahan dah abang nak makan saya Mu tengok. Comel lembut molek saya Mu. Ni kita cicah ni. Hok ni hok keladi deh. Tu. Bismillah. Sedap oi. Lepas tu dia ada ni apa-apa dia saya Mu. Kita ambil apa-apa dia sikit ni. Kita cicah pula dengan kuah dia saya Mu tengok. Bagai. Mai dengan warna purple. Bismillah. Wow. Jadi. Okey, ni pula abang nak try cappuccino deh. Kita ambil ni 3 butir sekali abang ambil. Cicah ni tu. Bismillah. Wow, sedap sungguh. Saya mula try. Sempurna molek rasa. Okey, ni pula abang nak try red velvet deh. Kita cuah dulu saya Mu tu. Pekak molek bagai dia tu. Ambil sikit kuah dia, cicah dengan ni debu-debu dia ni. Tu dia tu comel tu. Jadi. Okey, ni pula risa maca deh. Gedik tu ke, lembut dia tu ke tak boleh nak bikin saya Mu. Celup sini, letak sini. Warna hijau dia tu pun menggoda dah. Bismillah. Lembut, telai gelok, sedap. Okey, ni pula hot coklat dia deh. Ni, cicah sikit. Cicah dengan debu coklat dia. Jadi molek. Okey, hot last kali ni abang nak makan hot strawberry saya Mu tengok. Saya Mu tengok comel molek ke tu. Butir-butir gini comel ke. Bismillah. Suruh strawberry. Bagi. Okey, ni pula abang nak try mochi creamy. Lembut. Lembut. Lembek molek saya Mu tu. Tubik tu. Tubik. Iti dia tubik. Bismillah. Sedap yang tu. Tu bagai tu iti dia tubik sedap. Creamy molek saya Mu. Ni abang nak bubuh coklat dia saya tengok. Coklat dia tu sebekak molek tu tengok. Tu bagai saya tengok. Lembut molek. Tu gedik molek tu lembut. Bismillah. Wow. Tengok. Cheese dia penuh kat Mu. Sedap ni. Patut viral pun. Okey, ni pula Vietnam roll deh. Dia macam-macam jenis ada pilihan saya Mu. Cicah dengan sos dia, sos hijau. Sos dia sedap. Hok mana nak makan pulut ayam pun ada.
Popiah cheese pun ada saya mau tengok. Okey, ni pula abe nak terak, abe nak makan miam pela ikan tilapia deh. Kita ambil ni, tengok tu isi dia comel. Ikan pun besar saya mu. Cicah dengan sos dia ni. Tu. Tambah dia pedas. Jadi. Okey, last sekali abe nak makan pulut duyeh deh. Kita bawa ni. Buah hati saya mu. Duyeh pulut kuning molek saya mu. Besar molek duyeh. Comel kejadian tu ke. Buah hati melemok molek ni. Ambil sikit, ambil pulut sikit saya mu. Ni, bismillah. Sedap pulut duyeh dia. Sedap dia. Okey saya mu, menu hak abang makan dekat Cedok Bite pada tembok ni ke. Main betul-betul kombinasinya sempurna saya mu ni. Bagi boh.